Welcome back to my channel. Hari ni saya nak buat lukis-lukis. Sekarang kita nak buat. Kita buka dulu. Inilah buku lukis-lukis kita. Kita tengok nama siapa yang kita dah buat. Kita nak buat nama kawan saya lagi, iaitu Alisha. Kita nak buat nama dia. Jom kita buat sama-sama. Pertama kita ada pensel dan marker warna hitam. Ni saya baru dapat hari ni marker ni. Ustazah bahasa Arab saya kasih. Sebab saya baik. Sekarang kita nak lukis. Okay. Kita tak ada pembaris, kita guna dia punya ini sahaja ya. Buat nama Alisha ni bukan saya saja sebab dia tengok video saya. Jadi kita buat nama dia. Nama dia Sumaya Alisha. Dia tengok video saya. Okay, kita buat petak macam ni. Kita ikut guna marker. Tada, marker. Kita ikut guna marker. Dan sekarang kita nak ambil stiker. Cuma kita tinggal nak pilih stiker je. Nak letak stiker, kita ada banyak stiker kat dalam ni. Kita ambil salah satu. Kita tak tahu kita dapat yang mana. Kita ambil yang ni lah. Banyak stiker je guys. Kita ambil satu saja. Yang ni comel. Comel tak? Boleh lah tu yang ni. Boleh satu. Yang ni stiker yang besar pula. Sekarang kita nak ambil. Dan stikernya dekat dalam sampul ni. Sekarang kita nak. Kita ambil stiker yang kecil dahulu. Kita mulakan dengan ambil yang ni lah. Orang dia dulu. Orang. Kita letak di sini. Lepas tu kita ambil stiker yang sekarang kita nak tampal stiker yang roti ni pula. Kita tampal. Kita tampal. Ini stiker roti ni kita tampal di isi dalam je, kat dalam. Sebab nanti dalam dia kosong. Kita dah tampal stiker yang roti ni. Kita ambil stiker yang ni pula. Kita ambil stiker yang ni. Yang ni gambar kucing. Yang ni kita ambil. Kita tampal dekat sini bawah. Biar macam nampak tersangkut. Dan kita ambil stiker ni. Kita letak kat sini. Walau. Tada. Letak sini. Ya dah. Aduh. Macam ni. Okay. Kita ambil stiker yang ni. Kita letak dekat. Tersangkut juga kat roti ni. Dia macam timbang lah macam tu. Lepas tu kita tinggal stiker yang ini. Handphone ni, kita letak dekat sini. Okay, dah. Sekarang kita nak pekatkan. Kita ambil marker.
Tekan sekarang. Okay, sekarang kita siap. Kita ambil lagi satu stiker. Sebab tak cukup stiker dia, kita nak buat yang stiker kecil. Jom kita buat stiker yang ni. Jom kita tampal. Sekarang kita nak tulis nama dia kat atas ni. Kita tulis Alisha je sebab tak muat nak lukis Sumayyah Alisha. Boleh je kot kita tulis. Tada! Kita buat Sumayyah Alisha. Kita dah siap. Kita dah buat Alisha punya. Kau rasa nak buat siapa punya lagi? Saya cantik Sumayyah Alisha. Terima kasih sebab tengok video ni Sumayyah Alisha. Nanti tengok juga ya video yang ni.